Memandangkan kita tak dapat nak cantik-cantikkan lagi kawasan sangkar kita, kita terpaksa put on hold dulu keadaan sangkar dan sekelilingnya. Jadi kita carilah kerja lain dulu. Ami ada terfikirkan tadi. Sementara tu baik Ami buat diorang punya aksesoris lah ataupun platforms diorang untuk diorang rest kat dalam tu. Nanti kan kita dah sediakan kayu-kayuan yang dah terpakai ni semua. Sambil-sambil tu aktiviti hari ni just asing-asingkan mana sampah, mana-mana yang skru yang bercampur ke hari tu, paku-paku ke. Tu je lah. So kita tengoklah hari ni kalau jadi dia orang punya aksesoris ni, so Ami akan tunjuk lagi video dia. Okay, Alhamdulillah dapatlah buat 2 je. Tapi mana kan kat rumah Ami tak ada hook shelf, hook bracket tu. So buat macam pakai ni, nanti Ami ingat macam nak ikat dengan kabel tie lah, tapi tak tahulah tahan tidak ni. Kan kita dah, kalau ikut kan boleh beli yang apa tu, kabel tie yang besi tu kan, iron tu. So tengoklah macam mana dapat lah. Try lah sangka dekat sangka dia orang, sangka Tiger 1, sangka Willy 1. Macam tu lah. Hari ni tu je lah kot. Yang lain-lain tu Ami kemas-kemas sorting Ami punya barang-barang yang mana itu kabel tie, yang mana buka sangkai itu boleh pakai lagi. So Ami sortingkan warna putih dengan warna ni yang besar kecil, dengan benda ni punya bracket tu. Lepas tu yang tu baru beli, tak usik lagi lah yang ni. Ni semua yang dah use kabel tie semua yang Ami pakai guna, boleh pakai balik. Simpan lah kan, mana yang tu boleh guna pakai, kita pakai balik lah. Hari ni je lah kot, penat mengemas saja sebenarnya, penat mengasingkan barang. Berserabut kami kalau buat kerja, memang campur aduk semua dalam, tak tahu lah. Ni pun tak tersusun lagi, tapi boleh lah orang kata, daripada berterabur skru dengan paku semua bercampur aduk kan. Boleh lah. Esok kita fikir lain pula. Ini dapat buat untuk anak-anak bulus ni sajalah. 2 ni guna papan terpakai ni, rak kasut itu dah roboh. So pakai balik lah ni, macam tahan lagi, kuat lagi kan, tak ada kena air, tak ada kena apa. So insyaAllah lah, tengoklah berapa lama boleh bertahan dekat sangkar dia orang ni. Sebab kain ni boleh tahan berat juga. Lepas tu hook ni pun Ami dah skru kan, tapi Ami punya cordless tinggal pula dekat rumah satu lagi. So pakai tangan, tak tahulah kuat ke tidak. Ni je lah setakat ni, Alhamdulillah. Petang ni panas. So cek barang tak jumpa ni angin. Dia sepatutnya macam Dentik Adi ni, Ami tak tahan panas ni, tak boleh, mata dah tak boleh nampak lah. Tak tahu lagi satu terletak mana dah hilang. So ni sementara lah untuk malam ni. Tak tahu lah, tak kuat. Nanti nak kena repair balik, nak kena skru cordless drill, tak bawa pula kat rumah lagi satu. Jadi pasang sementara lah. Tak tahu lah, esok pagi kita tengok apa kejadian ni, roboh ke apa Alah, tak tahu lah. Okay lah. Ni nak bagi dia orang makan. Dia masuk sangkar lah, bersihkan sangkar dia orang, buang tahi apa semua. Susah kalau dia tak tahan panas ni. La ilaha Allah, kau tengoklah kat belakang ni punya, aku duduk cari tempat lain. Tengoklah. Lepas tu naik angin seorang-seorang. Lepas tu naik angin. Macam ni lah selalu. Dia dah tak nampak, lepas tu dia nak buat juga. Mata dah kelabu asap, nak buat juga kerja. Padahal muka degil. Mak kata tak payah buat. Nak buat, nak puas hati. Tahan sikit lah. Kita main pasak je, dek. Kasak kau. Pasak dekat bawah. Jadi pelik tak? Patutnya terbalik. Tapi sebabkan benda ni, dia macam melengkung ke depan. Jadi kita nak pasang macam jadikan dia tu pun tak boleh. Sebab ni mesh punya L hook, L bracket. So lain dengan yang biasa, shelf punya yang biasa tu kan. So patut kena yang panjang lagi dia punya ni. Lepas tu dia support lah bawah ni. Dia support sini panjang ikat. Tapi bukan yang jenis yang bawah ni. Ni untuk support je lah, sebab kita dah tak ada kat rumah. Nak pergi beli dah malas. Tak ada orang nak bawa. Kejap-kejap nak pergi beli. Dia kata. Apalah. So
So kita tengoklah kejadian besok pagi macam mana, roboh ke tak sangkau cubaan sangka chef kami. Sebab apa, Willy berat. Willy dengan Aben. Tak tahulah. Jadi apa tak tahulah. Okey lah, setakat tu je lah hari ni.